Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 15 hari bulan Mac 2026 Masihi bersamaan dengan 15 Mac 2026 Masihi bersamaan dengan 25 Ramadan 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.46 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ni. Malam tadi lepas buat video dari tu saya lepas buka puasa semua tu, saya tak pergi ke tarawih lah. Saya terlelap. Lepas maghrib saya terlelap. Tiba-tiba sedar balik pukul 9 dah. Lepas tu saya semaya Isya. Lepas semaya Isya tu terus saya keluar pergi ke kedai Fikri seperti biasa, makan minum malam seperti biasa. Maknanya 2 malam lah. 2 malam saya tak pergi tarawih. Tak tercapai kat cita-cita saya nak buat tarawih penuh tu. Azam untuk buat tarawih penuh tu. Malam pertama tu beres, sabar beres. Lepas tu malam malam bagi dulu. Malam 2 hari lepas tu malam tadi. Malam kemarin tak. Malam tadi. Tak buat lah. Malam sebelumnya tu buat. Malam sebelum lagi tu. Mana 2 hari lepas. Tertinggal. Lepas tu malam buat. Malam buat. Malam ni tak. Malam tadi tak pergi. Malam tak pergi lah. Dua hari tak pergi. Malam ni insyaAllah lah saya pergilah. Untuk malam yang ke-26 malam ni. Okey. Lepas tu minum malam biasa. Lepas tu pukul 1 baru saya balik untuk tidur ke rumah. Lepas tu pagi ni lepas pada semaya makan sahur pada pukul 5 tu, bangun sedar pukul 5. Tidur tu dari pukul 2.30 agak lah, kat pukul 3 tidur. Bangun pada pukul 5 10 minit untuk makan sahur. Lepas tu semaya subuh pada 9.40. Lepas tu dari pukul 7 tu terlelap balik. 8.10 tu bangun, mandi, saya dengan mak saya terus pergi ke Jetih menuju jumpa dengan Zakirau. Betul lah dia nak pergi Jetih juga. Pergilah ke Jetih. Sampai sana dah pukul 8.40. Sampai ditunggu di bank. 8 suku. 8.10. Apa 7 berapa tadi? 7.50 tak ada. Sampai dia sampai 8 suku sampai sana. Dalam pukul 8 tolak daripada sini. Dekat tak tunggu bah tu. Di Ponga Kira. Terus pergilah. 15 minit atau lain apa. Mana dalam pukul 8 suku. 8.20 lah. Bukan 8.20 tunggu situ. Lama juga lah 8.20. Sampai bank terbuka pada pukul. Mana sejam lebih tunggu. Sejam 20 minit. 9.30 main bank. Nak buat kat ATM mak saya. Saya pun waktu saya tu kat Agrobank saya hilang kemarin. Kalau saya pergi Jetih mesti kemarin nak pergi tunggu PT ke apa nak masuk atau duit nak masuk tu. Rupanya saya kena scan melalui kontes online Facebook ni lah. Kalau nak bagi semua first away ke apa semua ngarut lah ke. Poso-poso pun darjah buat kerja juga pokok darjah ni. Rugi parut juga lah saya ni. Ratus-ratus juga lah. Hampir 1,000 kat aku rugi saya. 900. Oh ya, 900. RM14 rugi. Dan harga sepatut saya dapat ada RM15,000, ada RM30,000, ada RM100,000, RM10,000 dengan kereta. Kalau lain pejabat belakang tak bayar. Tak ada bayar. Ada dah bayar sekat-sekat. Tapi kan bila dah nampak nak mengarut tu, saya tak mampu bayar, saya tangguh dulu. Ajak nak bayar kemudian. Dalam sekali wujud ada dalam ni online juga. Khidmat bantuan. Saya pun cuba klik. Saya rasa ragu, saya klik. Tiba-tiba dia pun tanya ke mana-mana. Saya pun bayar gini. Dia pun sedia peguam untuk saya pun tunjuk. Butera-butera tu betul pun check hak resit tu resit kelong.
Yang diedit surat-surat pengesahan pertukaran kereta pun nak bagi kata Honda CR-V ke apa semua tu. CR-V tu rupanya tipu. Hak edit belaka, hak boleh mudah dibuat belaka. Lepas tu video-video pemenang tu pula saya mungkin video AI kot video saya tu. Ada dari 2 3 4 buah klip video yang mengatakan mengucapkan terima kasih kepada si pemberi hadiah ni pada kontes tersebut gini. Dan bayar yuran ke apa semua, cagaran ke apa semua tu. Lepas tu kena settlekan yuran tu baru duit masuk balik secara automatik nak dicair ke dalam akaun apa tu. Allah kuat lah. Mau disebut apa ni lebih kurang sama lah kata. Baru lah kata. Ada juga dia guna video AI, saya nampak sana ada AI macam orang kita kenal seperti Ustaz Abil Liu, Ustaz Abdullah Khairi dipergunakan. Ada hak dalam jenis pelaburan ada juga. Jenis ada pelaburan tapi tak berani masuk lah tu. Dalam pelaburan tu. Macam-macam gambar orang ada sebagai pelaburan. Ustaz pula tu. Dia bubuh. Ustaz pula tu. Ustaz pula kita geng-geng hak idola saya jugalah. Antara golongan ustazah. Dia pergunakan gambar demo-demo ni, ustazah ni untuk dibuat pelaburan tu kata Islamik kono lah. Tapi saya tak cuba dia tu. Lambat payah kan. Ni pelaburan ni lambat. Pulang lambat jenis hadiah giveaway gini. Tak apalah. Kalau kena syarat dia tak apalah. Kalau betul nak bersungguh. Alhamdulillah. Saya cuba lah rupanya. Scammer punya. Kurang ajar boleh. Dajal buat kerja juga. Poso-poso ni. Lepas tu. Alah. Mainlah pas 100, 200. Lepas tu kena bayar 500 lah kali tu konon nak dapat tu. Tak yakin dah. Tak dapat dah. Juga ada khidmat pelanggan daripada tu. Ada peguam. Dia setiap peguam tu saya. Dia hubungi saya pun. Atau berhubung melalui WhatsApp. Tanya pendapat dan pandangan dia. Dia berkata memang betul ni penipu apa semua ni. Ini macam scammer apa ni. Atau ada asyik ada gambar atas gambar IC lagi. Rupanya gambar IC pun edit. Untuk meyakinkan saya lah. Saya pun buat gini-gini ya. Dua dengan dia tu dia buat surat kuasa dan surat pada polis cyber. Dan insyaAllah lah saya akan dapat balik lah duit saya duit yang saya telah serah tu. Kerugian anggaran semua saya kerugian saya RM914. Saya dapat penuh dengan secara penuh lah semula total secara penuh. Jumlah yang berkenaan lah. Macam nama usahawan nak bagi kereta dengan duit apa tu. Nak jual minyak wangi, tak minyak wangi, jual kopi je. Jual produk kopi lah, macam-macam lah. Konon-konon. Dia buat tu, ragut lah kau. Hadiah kopi, hadiah apa, sebut kopi. Beli minyak wangi pakai ni tak siapa-siapa. Allah. Dunia ni. Mungkin edit video-video hak orang-orang hak pemenang, hak jadi pemenang tu. Ucap kata sebab dia tu mungkin video AI kot. Saya tak tanya lagi tu buat dia lepas mana. Nampak macam real video tu. Tapi tak apalah. AI tu kali. Lepas tu saya pun lepas pada tu saya tu balik tu. Lepas pada buat kak tu. Saya balik lepas tu saya pergi ke tu lah. Ke Bukit Payung tu. Lepas pada tu baru saya tanya balik. Mari lagi tu mula tu. Lepas tu saya pun buat laporan mula. Suruh balik bukti-bukti tu. Saya nak pastikan sekali lagi cuba buat. Nak tahu betul pada dia sungguh tak. Rupanya minta bulat 500 untuk pengesahan sign penyerahan. Kalau lepas sign ni tak pakai ya belok saya lah. Tak rasa. Ataupun dia pakai biar gitu ya. Saya mungkin saya kokol dia tak akak ke mana ataupun. Lepas pada tu baru ya. Tunggu tak ada ni. Kena tu saya tu buat nama bos yang tu pun lagi tu ya. Jadi. Sebab kena bayar surat nak buh di gerai konon gerang pada kereta tu. Penyerahan pemilikan kereta tu. Gerai tu mungkin buat kemudian. Penyerahan pengesahan bahawasanya saya si pemberi dan si penerima siap ada surat polis lagi mana pemberi tu duduk disah undang-undang konon-konon. Ini surat tu. Konon nak atas surat tu saya lah. Sebab nak mai surat rumah. Untuk saya sign tu. Sebagai penerima.
Karut juga tu. Okey, sekadar tu lah. Lepas pada tu saya terus balik ke sini. Semai Zohor dah jatih ni dah semai Zohor dah disuruh jatih ni. Lepas tu balik mai sini. Mai asar dah ada pukul Kunel tadi. Lepas tu berapa ni? 48 ni terus buat video. 40 minit ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita hari ni. Panjang pula dah. Cerita pasal scammer. Okey, sekadar saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.